prestige itu memang terus jatuh tersembam lah ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga kisah bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Sebelum ini kita ada bercerita tentang mereka-mereka yang hebat tetapi tidak diangkat sebagai juara. Tapi kali ini kita nak bercerita pula tentang mereka-mereka yang diangkat sebagai juara tapi tak layak sebenarnya untuk diangkat sebagai juara. Macam mana tu? Macam sekarang ni kita tengok Jey Uso yang menang kejuaraan heavyweight dunia di WrestleMania baru-baru ini kan. Ramai yang kata beliau ni tak layak menjadi juara. Ada yang kata dia ni tak cukup bersedia dan sebagainya kan. Jadi itu satu contoh lah. Dan saya berikan anda untuk memilih sama ada Jey Uso ini layak ataupun tidak. Tapi sekarang kita nak tengok juga beberapa nama yang saya kira tak sepatutnya diangkat sebagai juara. Nama pertama yang saya fikir dia ni memang besar, memang menggerunkan, tapi sebenarnya tak berapa sesuai lah diangkat sebagai juara. Tambah-tambah pula beliau menjadi seorang monster heel yang berjaya menewaskan The Undertaker. Saya bercerita tentang The Great Khali, seorang bintang kelahiran India yang muncul di WWE pada tahun 2007. Kalau kita tahu, Khali ini ataupun Dalip Singh ini merupakan seorang bintang gusti di India yang mencipta nama di Hollywood melalui filem Longest Yard kan. Tak lama lepas tu muncul di WWE sebagai seorang heel yang menakutkan dengan ketinggiannya yang orang kata boleh beat lah bintang-bintang yang tinggi waktu itu macam Big Show, Undertaker dan sebagainya. Tapi oleh kerana kali ini dah lah bercakap pun susah, tak berapa difahami, dan gaya gustinya itu juga sangat terhad, pergerakannya dan sebagainya. Jadi macam tak berapa bagus lah untuk diangkat sebagai juara kan. Apatah lagi menumbangkan Undertaker. Tapi ialah mungkin kerana waktu itu WWE ketandusan monster heel, maka Great Khali diangkat sebagai juara. Dan akhirnya kita dapat saksikan selepas beliau menjadi monster yang menggerunkan, last-last jadi watak komedi kan. Jadi momentum itu tak dapat diteruskan dan betul lah yang ramai kata bahawa Great Khali tak sepatutnya diangkat menjadi juara kerana hanya menjadi pak lawak sahaja tak lama selepas itu. Kalau tadi di WWE, kini di WCW pula pada era tahun 2000. Ketika itu Jeff Jarrett yang baru sahaja tamat kontraknya di WWE pada Oktober 1999 berhijrah semula ke WCW. Dan tak lama selepas itu beliau terus diangkat sebagai juara beberapa kali. Kita tak nafikan kehebatan Jeff Jarrett lah. Beliau memang seorang penggusti berbakat. In fact, Jeff Jarrett juga merupakan salah seorang ahli gusti kegemaran saya secara peribadi. Tapi oleh kerana waktu itu beliau dikaitkan dengan kronisma ataupun pasal beliau ada kabel. Waktu tahun 2000 itu WCW yang dalam fasa kejatuhan dikendalikan oleh Vince Russo, bekas penulis di WWE sebelum itu di zaman Attitude Era, kemudian berhijrah ke WCW bagi nak revive, membantu menaikkan semula WCW lah pasca NWO. Jadi oleh kerana baiknya Jeff Jarrett dan juga Vince Russo ini, maka beberapa kali Jeff Jarrett diangkat sebagai juara dan ramai yang mengatakan bahawa tak layak sebenarnya Jeff Jarrett. Kalau juara sekali dua tu mungkin acceptable lah, tapi dah beberapa kali kan, sehingga kan beliau sendiri tak nak kalah kepada Hulk Hogan di Bash at the Beach 2000. Macam-macam lah, masa tu ada ego masing-masing kan. Jadi memang itu yang menambahkan lagi luka di WCW sampaikan mereka bungkus pada Mac 2001. Tapi apapun, oleh kerana kabel ini menyebabkan ramai yang beranggapan bahawa Jeff Jarrett tak sepatutnya diangkat sebagai juara di WCW, juara dunia di WCW, walaupun ketika di WWE dulu beliau tak pernah mendapat peluang tersebut lah, sentiasa tersekat di kejuaraan antara benua. Apapun, masing-masing punya perspektif lah dan ramai yang marah ketika itu kenapa Jeff Jarrett boleh menjadi juara berkali-kali di WCW. Individu seterusnya pula Hulk Hogan. Hulk Hogan memang kita tahu memang seorang bintang yang sangat besar namanya.
daripada awal 80-an sampai tahun 90-an masuk WCW jadi jahat, NWO dan sebagainya. Memang kita tak nafikan lah the power of Hulk Hogan punya branding ni kan. Tapi bila mana beliau kembali ke WWE pada tahun 2002 dengan NWO bersama Scott Hall dan Kevin Nash, tak lama lepas tu di acara WrestleMania X8 beliau bertukar semula watak menjadi baik, sehingga berjaya mendapat sokongan yang lebih padu daripada yang diterima The Rock waktu itu kan, sehingga kan WWE terpaksa mengubah karakter Hulk Hogan menjadi baik selepas itu. Dan di acara Backlash, Hulk Hogan telah bertemu dengan Triple H yang menjadi juara waktu itu, dan Hulk Hogan berjaya menewaskan Triple H. Waktu itu pun Triple H babyface kan, watak baik. Jadi ramai yang kata macam tak berapa sesuai Hulk Hogan di kalangan ramai lagi bintang-bintang hebat waktu itu. Kita ada Brock Lesnar, sebelum dia kita ada Stone Cold Steve Austin, ada The Rock. Tapi kenapa Hulk Hogan kan dia macam transition champion lah pada waktu itu. Dan waktu itu pun umur Hulk Hogan pun dah memasuki ke 50 tahun. Jadi ramai yang tak bersetuju Hogan diangkat sebagai juara kan, walaupun sekejap, kerana ramai lagi yang dirasakan lebih layak kan. Tapi itulah the power of Hulk Hogan punya branding. Maka nak tak nak, oleh kerana ramai yang mendambakan Hulk Hogan kembali dengan merah dan kuning itu kan, maka Hulk Hogan diangkat sebagai juara. Dan menariknya Hulk Hogan pada ketika itu menjadi juara terakhir WWF dan menjadi juara pertama WWE bila mana WWF bertukar menjadi WWE. Get the F out kan, kerana WWE hilang hak ke atas akronim WWF itu kepada World Wildlife Fund Panda, dan jadilah WWE. Dan Hulk Hogan menjadi individu terakhir bergelar juara WWF pada ketika itu. Itu satu fakta yang menarik yang boleh saya kongsikan. Kalau tadi kita bercerita tentang penggusti-penggusti lelaki, ada juga personality ataupun bintang gusti ke wanita yang tak sepatutnya diangkat sebagai juara. Itulah yang berlaku kepada Stephanie McMahon ketika mana beliau bertukar menjadi jahat dengan bersekongkol, bersekutu dengan Triple H pada penghujung tahun 1999. Kita dapat saksikan McMahon Helmsley era itu bermaharaja lela, dan pada ketika itu Stephanie mengangkat dirinya sebagai juara wanita WWE. Dahlah division wanita waktu itu sangat-sangat teruk kan, eye candy dan sebagainya. Maka ia sekaligus turut memberikan image yang kurang disenangi kepada kejuaraan wanita WWE waktu itu bila Stephanie diangkat sebagai juara. Kerana Stephanie bukan penggusti dan tak selayaknya beliau menjadi juara, walaupun pada ketika itu beliau menguasai WWE kan. Tapi mungkinlah dari segi perjalanan storyline, mungkinlah ia perlu kerana nak menampakkan Stephanie ini menyalahgunakan kuasa dan pengaruhnya apabila bersama-sama dengan Triple H yang menjadi juara WWE ketika itu. Maka Stephanie pun menjadi juara bagi nak menambahkan lagi rasa meluat kita kepada Stephanie McMahon kan. Tapi itulah yang berlaku, Stephanie McMahon diangkat sebagai juara WWE. Agak lama jugalah waktu tu kan, sampailah beliau tewas, dan tak adalah lagi kita tengok Stephanie memenangi apa-apa kejuaraan lagi selepas itu kan. Individu seterusnya yang mengangkat dirinya sebagai juara walaupun tak layak langsung jadi juara adalah Vince Russo di WCW. Kalau tadi kita cerita tentang Jeff Jarrett yang beliau ada kabel kan dengan Vince Russo, dan pada satu ketika Vince Russo pernah juga mengangkat dirinya sebagai juara heavyweight dunia WCW pada tahun 2000. Ini memang betul-betul abusing power lah, menyalahgunakan kuasa kan. Dan dia memang memberikan satu image yang tidak baik kepada prestige WCW waktu itu, kerana seorang yang bukan penggusti dan tak pernah dikenali pun sebelum itu. Hanya beliau ni bekas penulis di zaman Attitude Era, berpindah ke WCW, mengepalai kreatif department WCW dan mengangkat dirinya sendiri sebagai juara kan. Jadi ini memang sesuatu yang sangat tak dijangka-jangka dan mendapat kecaman daripada penonton lah. No wonder lah WCW waktu itu menerima natijah daripada tindakan-tindakan yang tidak berapa bijak oleh Vince Russo itu, kerana mengangkat dirinya dan orang-orang di sekelilingnya menjadi juara kan. Teruk betul.
Tapi ada yang kata Vince Russo masuk WCW kerana dihantar oleh Vince McMahon, dan perkara ini pernah didedahkan sendiri oleh Vince Russo, di mana beliau dihantar oleh Vince untuk nak menghancurkan WCW dari dalam. Kita pun tak tahulah sejauh mana kebenaran cerita itu kan. Mungkin dengan mengangkat dirinya sebagai juara WCW adalah salah satu daripada strategi untuk nak menghancurkan WCW pada ketika itu. Seterusnya, individu yang lebih kurang macam Vince Russo dan Stephanie McMahon tadi, Vince McMahon juga pernah melakukan perkara yang sama kepada kejuaraan dunia WWE pada tahun 1999 ketika era No Chance in Hell baru bermula. Vince McMahon atau karakter Mr. McMahon itu bermaharaja lela, di mana Vince McMahon pernah menjadi pemenang Royal Rumble dan menjadi juara WWE sekejap waktu itu. Memang betul-betul out of the box betul lah. Tapi itu sebagai jalan cerita nak menampakkan orang kata apa, kekejian karakter Vince McMahon, Mr. McMahon itu kan. Tapi pada satu ketika pada tahun 2006-2007 sekali lagi Vince McMahon membuat perkara yang tak sepatutnya dengan mengangkat dirinya sebagai juara ECW. Yang ketika itu ECW di bawah WWE cuba di-revive semula oleh WWE, dan ternyata ia sesuatu yang sangat menyakitkan hati para peminat ECW lah, khususnya peminat-peminat hardcore yang menonton ECW pas sebelum dibeli oleh WWE dulu kan. Jadi ibarat penghinaan, dan kita tengok ECW pada waktu itu pun memang hidup segan mati tak mahu sampailah ia dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2010 oleh Vince McMahon dan WWE lah. Jadi mengangkat dirinya sebagai juara itu memang tak sepatutnya. Walaupun kita tidak menafikan Vince McMahon ini ada jugalah dia punya hebatnya dalam gelanggang kan, dan juga karakternya itu pun memang sangat-sangat mengena lah. Cuma meletakkan dirinya sebagai juara itu sangat-sangat tak perlu pada ketika itu. Tapi itulah, kejuaraan ini kadang-kadang menjadi salah satu orang cakap apa, props untuk nak melancarkan ataupun nak memanjangkan lagi jalan cerita kan. Jadi itulah yang berlaku. Tapi secara teknikalnya, secara atas kertasnya, Vince McMahon memang tak layak langsung jadi juara WWE. Dan bintang terakhir yang saya kira memang top list lah dalam senarai individu yang tak layak jadi juara adalah David Arquette pada tahun 2000 di WCW. David Arquette ini merupakan seorang pelakon di Hollywood, dan pada ketika ini WCW dia cuba nak macam mana nak kita nak naikkan balik nama WCW ni kan. Pasca NWO memang mereka merudum, dan mereka cuba gunakan kaedah mempromosikan WCW melalui filem. Kebetulan WCW waktu itu di bawah Time Warner, dan Time Warner bersetuju untuk menerbitkan filem Ready to Rumble yang menampilkan David Arquette sebagai watak utama lah, kisah dua orang anak muda yang begitu obses dengan WCW dan apa orang kata membantu Jimmy King karakter yang ada dalam filem tersebut untuk nak menumpaskan gerombolan atau kuncu-kuncu pengusti jahat di WCW lah, seperti DDP dan sebagainya. Jadi oleh kerana nak mengangkat ataupun nak mempromosikan filem ini, entah macam mana mereka terfikir nak menyerahkan ataupun menjulang David Arquette sebagai juara WCW pada ketika itu. Ya memang prestige itu memang terus jatuh tersembam lah ke bumi kan, kerana seorang yang bukan bintang, bukan penggusti diangkat sebagai juara. Padahal pada ketika itu melambak-lambak bintang-bintang gusti WCW yang boleh menjadi juara kan. Tapi oleh kerana ketamakan dan cuba nak mempromosikan gusti itu walaupun dengan cara yang ridiculous, bad marketing is a good marketing katanya. Jadi kita dapat saksikan David Arquette menjadi juara WCW, dan kalau nak disenaraikan ada nama beliau sebagai salah seorang bekas juara, dan ia memang kenapalah boleh jadi macam tu kan. Dan itulah antara penyebab mengapa WCW semakin jatuh, semakin hilang peminat mereka, dan akhirnya terpaksa tutup kedai pada Mac 2001 kan. Jadi itu dia beberapa nama, beberapa individu yang tak layak untuk menjadi juara tetapi diangkat sebagai juara. Jadi bagaimana pula dengan pendapat anda? Ada tak sesiapa lagi anda rasakan yang mereka ni tak sepatutnya diangkat sebagai juara? Macam Jey Uso mungkin. Pada saya Jey Uso okey je kot kan. Mungkin ramai yang di luar sana yang tak bersetuju kan. Tapi masing-masing punya
pendapat masing-masing punya ni lah pandangan kan. Jadi siapa lagi anda rasa tak patut diangkat sebagai juara, boleh senaraikan di ruangan komen. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Kalau anda suka dengan konten Bedah Gusti, jangan lupa like, subscribe dan share. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.